Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni tajuk ni berkenaan korban luar negara. Paling ramai tanyalah, ramai tanya saya dan saya sendiri pun dah mengalami, iaitu contoh dia korban akikah di Mekah, Madinah. Contohlah, harga dia murah. Macam lembu 300 satu bahagian, kalau 7 dah 2100. Ada cakap lebih mustajab lah sebabnya berada di Mekah Haramain, Mekah Madinah. Dan kalau kambing pula kadang 400-500. Dan bila saya pergi sana sendiri, harga dia standard sama dengan Malaysia je. Tak beza pun. Contoh macam kambing pun sampai 1000 lebih. Jadi macam mana dia boleh buat iklan sampai murah? Kalau ikutkan. Dan paling ramai orang kita pilih sebab murah. Korban luar negara alasan dia murah berbanding Malaysia. Contoh Malaysia memang standard lah, mana-mana Johor ke mana, macam kita Johor lah, sampai 850, 900. Dia cakap kalau korban luar negara contoh 300 satu bahagian lembu, kan pelik. Dia pilih sebab murah. Adakah kita korban ni nak paling murah, paling rendah? Itu menunjukkan kita ni sangat-sangat berkira dengan agama lah. Yang seterusnya, banyak lagi kalau ikutkan golongan asnaf fakir miskin, ibu tunggal anak yatim dekat negara kita. Kadang-kadang bila orang viral ada orang susah dekat mana-mana daerah negeri, orang cakap YB lah, menteri tu menteri ni tak ambil bahagian. Sedangkan kita sendiri pun tak ada berkorban untuk kita punya tempat, golongan asnaf fakir miskin. Kemudian adakah contoh dia mengambil duta seperti ustaz, selebriti, terkenal semua, ustaz tu pergi ke tempat korban tu, contoh dia Afrika, dia cakap korban RM300 satu bahagian. Adakah ustaz tu cek kalau ada 50 ekor, dia cek tak semua haiwan lembu tu ada ke tak, wujud ke tak? Tu kita tak nak scammer sebab zaman sekarang ni bukan setakat ni je, macam-macam yang terjadi. Jadi kalau ikutkan contohlah, kalau kat Malaysia harga korban 900, insya-Allah kalau kita menabung pun sehari hanya RM2.46. Macam kita pun buat tak lamahan, kita buat 700 lebih je dekat Segamat sini. InsyaAllah yang berminat boleh hubungi saya untuk tahun ni, tahun depan boleh. Dah boleh mula menabung sekarang. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.